yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah pada sekali lagi pada malam ini kita berkumpul dan berhimpun yang bersama-sama dalam majlis ilmu. Jadi untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, kita boleh menyambut kita Al-Fatihah. Jadi tanpa banyak masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan sesi kuliah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Kau ya Allah, kami semua tak ada ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kami. Sesungguhnya Kau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allahumma faqihna fid-din, ya Allah fahamkan kami kami wa 'allimna ta'wil. Ajar kepada kami Quran. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa manfaat wa amalan shalihan wa taqabbalan amalan shalihan amalan mutaqabbal. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair. Terima kasih yang saya berikan tuan pengajar majlis, tuan-tuan pengurusi, tuan-tuan imam, adik-adik kuasa surau, asatizah, cikgu guru muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama lagi. Kita sambung terus kuliah kita dalam Belajar Nabi ini, iaitu berkenaan dengan sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran. Dulu kita dah bicara ataupun sama-sama menghayati beberapa surah. Surah At-Tin, ya, Wat-Tini waz-Zaitun. Allah Ta'ala bersumpah demi buah tin, demi buah zaitun. Kita dah uraikan kehebatan dia. Wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Dan juga demi sumpah waw itu bukan waw ataf, bukan waw manandan, tapi bermakna demi sumpah Allah. Sebab itu selepas perkataan atau huruf sumpah ni, perkataan dia akan berbaris bawah. Was-samai. Kalau asal mubtada ni dia akan bagi depan. Alhamdulillah. Contohnya, tapi bila dimulakan dengan huruf sumpah, dia akan bagi bawah. Was-samai dzatil buruji wat-tariqi wal fajri. Dia tak boleh wal fajri. Kenapa? Kerana ada huruf ada huruf sumpah. Demi gunung Tur, apa? Apa bersumpah dulu? Tur Saina, Tur Sinin, wa Turi Sinin, gunung Tur Sinin, bukan gunung Tur Sina. Ataupun dalam surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala sebut wa syajaratan takhruju min Turi Saina, pohon yang tumbuh di gunung Tur Saina. Bukan tursi. Dan kita dah bahas, dan lagi kita tengok ataupun kita dah baca juga hayati sumpah Allah Ta'ala dengan hari kiamat, hari besar bagi kita besok, perhimpunan akhir, sama ada ke neraka ataupun syurga. Dan Allah Ta'ala kaitkan hari kiamat itu dengan penyesalan. La uqsimu biyaumil qiyamah. Benar-benar aku bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsin lawwamah. Dan benar-benar aku bersumpah demi nafsu lawwamah. Dia menyesali diri. Bila? Pada hari kiamat.
Kalau menyesal ketika di dunia, Imam Hasan Basri kata itu bagus. Dia boleh berubah lagi, boleh ubah lagi diri dia. Okey? Kenapa aku tak pergi solat subuh malam tadi sebab pagi tadi? Dia boleh ubah. Penyesalan itu nafsu lawamah itu. Dia kalau nafsu yang paling baik, nafsu apa? Nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Itu yang Allah panggil masuk dalam syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, mutmainnah. Itu golongan yang baik-baik. Kita nak macam ini lah. Allah panggil pun dengan cara yang baik. Dan lagi satu nafsu yang tak baik, nafsu ammar. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ammarah itu bawa kepada keburukan. Siapa yang cakap ni? Dalam surah Yusuf, iaitu isteri Aziz yang dia menggoda Nabi Yusuf. Yusuf tak terpedaya. Di akhir cerita itu dia mengaku, sesungguhnya aku di rumah ada nafsu apa namanya, nafsu amarah. Yang membebel tu kan nafsu apa? Yang membebel tu nafsu apa? Sudah maaf kan tak ada kan? Nafsu amarah ni apa sahaja nafsu yang boleh membawa kepada kejahatan. Kalau suami isteri itu mungkin nafsu amarah itu boleh membawa kepada perceraian. Itu saya berlepas pukul malam orang panggil. Isteri dia dah letak apa? Pisau. Ustaz tolonglah. Malam. Saya tak tahu. Dan saya cakap dengan isteri dia kan, salah nafsu amarah sampai hilang ataupun tiada orang kata iman, keyakinan pada Allah Taala sanggup nak bunuh diri itu. Nafsu amarah bahaya sangat. Okey? Dan kita juga dah sampai ayat wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh. Kita ingat? Ada banyak. Antaranya waktu fajar. Kenapa Allah Taala bersumpah dengan waktu fajar? Waktu fajar adalah waktu permulaan hidup kita. Betul? Waktu yang paling baik, udaranya segar. Kalau pergi surau ni kita hirup udara segar. Untuk kesihatan pun baik. Oksigen banyak keluar daripada tumbuh-tumbuhan hijau. Itulah waktu sejuk ni. Atau kalau waktu lepas hujan ni, lebih keluar udaranya nyaman. Betul? Oksigen banyak. Waktu bergerak menuju subuh. Kita orang Islam bangunnya waktu pagi, bukan pukul 8, bukan 10 baru pergi menore getah. Pukul 8 pagi. Pentingnya waktu itu sehingga Allah Ta'ala bersumpah demi waktu pagi, waktu subuh, walayalin ashr, dan 10 malam. Sama ada 10 malam Zulhijjah ataupun ulama kata 10 malam terakhir bulan Ramadan yang lepas. Wasyaf'i wal watr, demi genap dan demi ganjil. Kalau sumpah ni benda besar. Wasyaf'i, demi bilangan yang genap, bilangan yang ganjil. Itu ada perbahasan saya ingat. Kalau belum kita akan buat lagi, insyaAllah beberapa hari. Cuma saya dah fokus pada malam ini ayat seterusnya, iaitu namanya surah An-Nazi'at. Ingat dia, saya tak tafsirkan seluruh ayat. Saya ambil sumpah Allah Ta'ala. Biasa sumpah ini di permulaan surah, macam wal asri kan, awal aja, lepas tu dia tak ada sumpah lagi. Sama juga dengan surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 dalam juz Ammar ini. Ada 46 ayat. Dia turun selepas surah Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Itu surah Naba. Lepas tu surah An-Nazi'at. Dalam Quran pun susunan dia sama. Selepas Ammar kan, mula-mula amma yatasaalun, lepas itu wan nazi'ati gharqa. Baik. Surah ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Makkah. 13 tahun Nabi berdakwah, semata-mata nak tanamkan pupuk, kuatkan akidah, ubah
Penyelewengan yang paling besar adalah penyelewengan akidah. 13 tahun. Di mana? Di Makkah. Dan kita tahu kalau cerita surah Makkiyah ini, dia berkisar 3 tuan. Satu berkenaan dengan keyakinan pada Allah. Okey, maksud menyembah Allah lah tu. Yakin pada Allah kan? Tak nak sembah berhala lagi. Tak nak percaya kurapan lagi, betul tak? Tak mau. Antara kurapan kita apa? Roh mati, roh orang dalam kubur. Dulu saya cerita, yang saya sendiri tanya. Saya kata kenapa menangis bila takbir 1 Syawal? Kerana dia kata mak dia masuk kubur balik. Kerana beranggapan bulan Ramadan ataupun malam Lailatul Qadar itu roh ni semua balik dibagi dalil Quran. Bukan senang melawan ni, bagi dalil Quran tu. Tapi kurapan salah itu. Tanazzalul malaikatu war-ruh, turun malaikat dan roh malam Lailatul Qadar. Jadi berhujah. Kalau kita tak lancar jawab. Sebenarnya roh tu bukan, roh tu single ya. Kalau jamak baru arwah, barulah boleh logik juga. Malaikat turun, tanazzalu ini makna di asal nazalah. Bila Allah Ta'ala berusak dulu, tanazzalu makna berduyur-duyur malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Malaikat dengan plural jamak ramai. Tapi bila tak roh, tak guna ramai. Satu roh. Tuan-tuan kalau ada orang mati, wah amat meninggal, tuan-tuan di mana mayatnya? Biasa orang panggil apa? Arwah ke roh? Arwah kan? Salah sebenarnya, roh. Arwah ni dah ramai. Dalam bahasa Arab 3 ke atas tu arwah. Tapi kalau seorang mayat dipanggil roh. Kat mana arwahnya sekarang? Betul tak? Tapi kalau kita punya roh, janggal tak? Janggal kan? Muhammad meninggal, rohnya kat mana? Janggal kan? Rohnya ada kat hospital Banting lagi, belum sampai. Biasanya kita sebut apa? Arwah di mana? Betul tak? Sebenarnya itu salah penggunaan itu. Ya? Bila Allah Ta'ala turun berduyun-duyun malaikat dan roh itu satu. Roh manggah itu turun. Tak ada dia. Dari segi terjemahan literal Zahir itu pun dah tak logik tak? Kalau dia kata semua roh itu akan turun keluar kan pada bulan Ramadan atau malam Lailatul Qadar. Jadi roh itu siapa? Sedangkan dulu roh itu siapa? Roh apa? Malaikat dan roh turun. Itu yang orang takbir bila nangis. Saya tak sangka ada lagi orang berpercayaan begini. Kurapan betul. Roh itu adalah malaikat Jibril. Allah agungkan, Allah istimewakan Jibril itu kerana kerja dia paling hebat, iaitu bawa wahyu. Malaikat lain pun hebat juga. Cabut nyawa, turunkan rezeki, tiup sangkakala. Tapi yang paling hebat adalah kalam Allah kan? Quran itu betul tak? Itu Allah Ta'ala sebut Jibril. Dia juga ketua malaikat. Jadi roh di situ bukan maknanya roh orang mati, tetapi Ruhul Qudus, iaitu malaikat Jibril. Jadi dia sudah seleweng ini pengertian Quran itu. Jadi tak nak ada. Okey. Berbalik pada surah Al-Nazi'at tadi. Okey. Keyakinan tadi sebutkan. Keyakinan kalau di Mekah 13 tahun itu Nabi tanam cukup keyakinan kepada Allah. Sebab itu dia tak nak orang semua berada lagi, betul. Itu dikatakan zaman jahiliyah dulu. Keyakinan kepada akhirat dan keyakinan kepada utusan Allah, iaitu Nabi Muhammad. 3 ini dalam 13 tahun di Mekah itu cukup ditanamkan. Okey. Dia orang Arab jahiliyah dulu, dia buat banyak akhlak buruk, perangai buruk. Rasuah ni, kalau Imam At-Tabari kata, rasuah ni macam air mengalir. Maknanya kalau kita sekarang bergelumang dengan rasuah, kita punya perangai macam Arab jadi saja, macam tak ada tamu. Itu disebut orang ulama. Rasuah, apa lagi?
berzina, bunuh anak-anak sendiri ni, ditanam sendiri itu. Dua orang dia. Tapi Nabi dia tak sebut secara khusus. Kalau dalam ayat Makkiyah ni tak sebut jangan rasuah, jangan bunuh anak. Dalam surah lain mana dia kan? Kenapa? Kerana antara sebab manusia ini dia pecah amanah, dia bermaksiat, berzina, minum arak adalah kerana apa? Tidak ada keyakinan tiga ini. Mula-mula tak ada keyakinan pada Allah dan tidak ada keyakinan pada akhirat. Dia tak tahu dosa pahala. Tak ada balasan syurga neraka. Sebab itu dia wenang-wenang dia buat dosa. Ya. Waktu akidah ini sangat penting. Kadang-kadang orang itu dia tak beramal, sedangkan Nabi dah tawarkan banyak pahala dia, betul? Kalau kita cerita dalam Ramadan kan, tuan-tuan mungkin boleh dapat berjuta-juta, bilion pahala, tapi tak nak main juga terawih contohnya kan. Seolah-olah tidak ada keyakinan kepada tu hari akhirat, pahala yang Allah Ta'ala bakanlah bagi dia. Itu masalah tu. Orang mencuri, dosa kan? Kenapa mencuri? Mungkin dia itu mereka kata kelemahan dia. Dan kadang-kadang dan yang kita takut tidak ada keyakinan pada dia bahawa mencuri itu nanti balasannya dosa neraka. Itu masalah besar. Nak ditanamkan cukup tuan-tuan 13 tahun. Baik. Kita tengok supah dia. Wan nazi'ati. Tu kan dia. Wan nazi'ati. Lepas supah itu balik bawah. Demi nazi'. Nazi' ni dia kata pelaku pula, pembuat yang mencabut. Asal past tense dia, kata kerja dia nazak, naza'a. Agak pernah dengar nazak tak? Pernah dengar nazak kan? Jumpa orang nak mati, orang itu sedang nak nazak. Nazak ni maknanya sedang dalam proses nyawa dicabut daripada kaki. Saya jumpa dua orang depan mata saya live. Satu di Sungai Pelik itu, kawan panggil malam juga, larut malam. Saya seorang. Anak dia tu tak dapat apa lama, tak sampai hati tak apa kan. Masuk saya seorang menghadap itu. Mayat ini dulu musiman, dah tua dah. Saya kat 90 kan begitulah. Orang tua lelaki. Depan saya tengok, itu tadi. Saya masuk. Masa tu tak ada, masa tu tak buat iPhone lah. Dampak rakam tu cari nanti mereka dampak tak sakit. Tarik daripada sini kan. Lepas tu kata perut dia macam mana dia perut dia kan sampai situ. Kalau sakit macam sangat macam tak apa lah. Tak ada apa lah. Dia rasa gitu. Sampai sini, dia tengok dia berapa. Dia sunat tu. Saya cuma bisikkan lain-lain tak nampak dari itu. Itu pekerja Allah Ta'ala lah kan. Mudah-mudahan baik kan. Kesana baik. Dan mati dia pun tak ada dulu mati okey kan. Dia tarik sampai atas kan. Mati atas. Memanglah saya tengok betul. Yang dalam kitab sebut saya nampak semua. Mata atas, pandang ke atas. Cabut kan. Lari sampai ke kubur. Kubur itu pertama. Yang kedua budak tingkatan 4 sekolah Nisam BBS. Budak ni sangat baik. Itu kanser. Itu siap pula. Apa orang lah tak panggil. Saya menghadap dulu. Mati depan saya. Goro-goro. Ada kanser. Siap. Kita tak boleh nak nilai zahir lah. Mati zahir ni kita tengok mungkin kadang-kadang tak elok. Mati aksiden, mati HIV, ya kan? Itu ya hakikatnya wallahu a'lam. Cuma kalau ulama kabarlah antara mati baik itu macam Rasulullah berpeluh dari. Dia tak payah lah. Tapi boleh gelap bagi saya tak masalah. Kalau ada bukti bahasa, dia lama kan. Kita ni kadang-kadang menambah-nambah percayaan tidak itu masalah itu. Antara tanda yang berbuat macam Rasulullah kan. Dia rasa sakit. Ya wahai Jibril, macam ni sakitnya mati. Itu sangat sakit.
Kan? Kalau macam ini dia kata aku nak sakit seluruh umat aku nak sebagai Nabi. Kan? Nabi sanggup tak tanggung kerana sayang dia kepada kita umat baginda. Okey? Itu dua lah. Saya jumpa orang yang mengatakan nazar, orang yang sedang mencabutnya. Nazar ni maknanya cabut. Nazimun pencabut. Tapi ada taman butuh. Betul tak? Wan nazi'atu. Wan nazi'ati. Asalnya wan nazi'atu taman butuh. Tapi dibuat alif ta. Wan nazi'a. Alif ta apa? Menunjukkan itu jamak, ramai. Ramai bagi muannas. Siapa pencabut tu? Siapa pencabut nyawa? Nah, oleh kata tafsir kita tengok, kalau Imam Marawi dia kata itu adalah bintang. Pencabut itu dia kata bintang. Bila kita maknakan demi pencabut, iaitu bintang-bintang yang mencabut dengan gharqani, rakus sembrono, tak elok. Maknanya dia mentafsirkan bila bintang itu muncul, kan? Maknanya waktu malam maka tercabut, hilanglah waktu siang. Bisa itu kan? Ada yang mengatakan kuda berlari sangat laju, maka tercabut, putus hubungannya dengan yang di belakang. Tapi majoriti ataupun jumhur ulama mengatakan wan nazi'at itu adalah malaikat maut. Itulah yang lebih cepat untuk bertindak. Majoriti kata itu. Walaupun Nabi sumpahkan, walaupun tak disebut malaikat, tapi kita tahu yang mencabut nyawa itu adalah malaikat apa? Malaikat apa? Kalau yang bawa wahyu, malaikat apa? Jibril. Malaikat jaga surga, Ridwan. Malaikat jaga neraka, Malik. Di sana kita tengok. Malaikat turunkan rezeki, hujan. Israfil. Ya. Malaikat yang turunkan rezeki. Malaikat okey, yang cabut nyawa ni malaikat Israel. Yang nama Israel itu tak disebutlah langsung dalam Quran, dalam hadis tak disebut. Israel itu para ulama kata adalah Israiliyat, nama itu diambil daripada orang-orang Israel. Yang jelas dalam Quran disebut apa? Qul innal mauta alladhi tafirru nafas kada. Qul yatawaffakum malakul maut. Disebut malaikat Dia tak sebut malaikatul maut. Dia sebut dengan singa malakul maut. Dia bekerja itu bukan ramai malaikat maut, tapi bila yang datang itu seorang cukup. Lepas itu seorang malaikat maut datang. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malakul maut. Tapi kita dah biasa sebut Israel. Ada yang nasyid tak? Bila Israel datang memanggil orang tengah hari raya di masa lalu, ada pergi orang tahu tu. Ada pergi orang, dia ada pasal raya. Hari gembira kan, 1 Syawal. Pasal lagu raya tak apalah. Ini tu bayar pasal lagu apa? Lagu, hilang sekali orang tempat. Dia takut. Dia disebut dalam asal-asal ulama sebut, tapi dia tetap Israiliyat. Sama juga dengan nama Zulaikha, Israiliyat. Itu saya kata kalau Pak Imam yang nikahkan orang kan, dia selalu sebutkan, jadikanlah mempelai seperti Adam dan Hawa. Betul tak? Itu bukan Israel, betul. Hawa alih Hamzah. Hawa. Kita tahu dia sekarang pokok kelapa. Ada ikan yang buat rumah tu pokok kelapa. Kenapa pokok kelapa? Bahasa tu kan.
Jadikanlah seperti Ibrahim dan Hajar. Betul tak? Betul. Ibrahim atau dekat sebut Ibrahim Hajar. Dia kata jadikanlah mempelai seperti Ibrahim dan Sarah. Betul tak? Betul juga. Semua ada nas tu. Jadikanlah seperti Yusuf dan Zulaikha. Dia kata, itu kita kena diam-diam, tak boleh. Dia kena beradab. Dia ada adab dia. Dia juga dapat cerita Israelian ni, dia kena ada adab tu. Adabnya apa? Nabi kata, la tusaddiquhum, kamu jangan benarkan cerita Israelian, dan wala tukadzibuhum, jangan juga kamu dustakan. Qulu amanna billah, cukup kau kata aku beriman dengan Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kami. Maknanya bila Nabi kata jangan benarkan dan jangan salahkan, dia mana? Jadi tak boleh kalau kita halalkan nama Zulaikha dan kita halalkan nama Israel. Tapi dalam buku-buku memang ada kan. Tapi kita tingkatkan ilmu, kita tahu, kita faham. Tapi bila orang sebut ini malaikat Israel, kita janganlah marah. Tapi kita tak akan tak tunggu lah itu. Kalau kita tidak tahu kan, ada adab yang Nabi sebut. Jadi namanya siapa pencabut nyawa? Malakul maut. Nah, ini yang dikatakan nasihat, demi malaikat maut yang mencabut nyawa kerja dia dengan gharqa. Gharqa ni bijiddah, maknanya dengan kasar. Allah sumpah, yang perlu kamu sangat takut apabila malaikat mencabut nyawa di seorang. Baru saya ingat, di seberang. Dia ada dua. Ayat kedua, wan nasyitati nashta, dan kerja malaikat mencabut dengan nashta pun. Yang di seberang disentak tadi ataupun tak nak keluar tau, yang seberang yang teruk ni. Tak pernah jumpa ayat tak? Susah mati. Susah mati kan? Memang sebut dalam Quran, hadis. Dia susah nak keluar. Cuma yang orang kata dia ada saka, wallahu a'lam. Itu kita tak tahu kan. Itu benda baik. Saya tak baik nak cakap. Tapi susah nak mati memang ada. Ibarat kalau orang yang warna syita, tina syita ni macam air. Kalau saya buka kan, senang tak keluar? Senang. Ini roh orang-orang beriman. Itu yang warna syita. Demi yang mencabut nyawa dalam keadaan yang senang-senang. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Tetapi yang ayat mula-mula ini disebut dulu wanasi'ati gharqa, demi pencabut nyawa yang mencabut dengan kasar. Air ini kita masuk dalam freezer seperti ais kan menjadi keras. Kita nak bagi dia cair, bagi keluar. Boleh keluar terus kalau dah keras? Tak boleh kan? Dia ketuk. Itu perumpamaan orang kufur. Berdosa, nak mati susah. Pijik malaikat tak keluar. Sampai malaikat roh itu berselerak dalam badan. Dia tak nak keluar. Kenapa? Yang ditarik dengan yang bakal tersentak ni dah dipanggil dengan perkataan yang tak baik. Dia dah tahu aku lepas ini memang anak atau ya ayyatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang buruk. Malaikat dah panggil itu, takut tak nak keluar. Dipaksa. Tak kuat. Belum waktu mati. Yang baik, yang jadi macam ais tu, nak dicairkan. Macam ada makan aiskrim kan. Kalau yang cair, kalau zoom boleh kan, tengok yang terang. Sebenarnya itu perumpamaan orang yang mati yang tak elok. Dalam surah Al-Anfal ayat 50, Allah Ta'ala sebut dua keadaan orang yang mati tak elok. Janganlah. Satu, bila Allah Ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaika. Muhammad, kalau kau perhatikan orang-orang yang Allah yatawaffa, nak matikan tu melalui siapa? Malaika. Caranya macam mana? Malaikat buat ni. Satu, yadribuna wujuhahum, dipukul-pukul muka. Quran sebut. Ini dua tempat sensitif, tempat maruah orang. Kalau orang marah,
Lalu tunjuk-tunjuk muka tu marwah pun. Dia tunjuk gitu. Betul. Sensitif tak? Tapi kerana hina je mayat itu malaikat kumpul berlempang-lempang. Kita biar orang gemuk sini tak tahu kan. Dia lagi jangan buka pantang tu. Satu. Yang kedua, wa adbarahum, dan kubur mereka. Kubur sensitif tak? Tahu kubur apa? Kubur lawannya apa? Kubur kat kemaluan belakang tu ditepuk-tepuk. Kalau ada orang jalan dengan kita, tiba-tiba dia raba, dia motor sensitif tak? Marwah lah. Jadi cakap betul ni. Allah sebut ditepuk-tepuk je bontot kamu. Sensitif tak? Sensitif. Marwah kita kan? Orang ni dengan aku gay ke? Marwah tu muka dan bontot itu. Yang inilah yang malaikat tepuk dalam surah Al-Anfal ayat 50. Balik boleh tengok nanti. Wa dzuqu 'adzabal hari, dan malaikat kata rasakan kamu siksa Allah Taala yang sangat berat itu. Bicara orang yang buruk tadi. Dan orang yang baik, ini daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika nazar, idza qudira al-mu'min, bila orang beriman ni sampai waktu nazar dia, atathu malaikatur rahmah, malaikat rahmat datang. Dan dilihat malaikat ni punya ramai nak sambut roh baik ni sejauh mata memandang. Dia bawa apa? Biharirati bayda, bawa dari sutra putih. Nampak dia sambut. Dia bawa kain kapan daripada syurga. Dia sambut orang-orang yang baik. Fayaquluna, mereka berkata, ukhruji radiyatan mardiyah, wahai roh yang baik, keluarlah kamu dengan redha dan diredai. Ila rauhillah, balik kepada Allah, dan waraihani, dengan keadaan yang seronok, wangi-wangi itu. Rihil miskin, bau juga wangi. Kita tak nampak benda ni kan, tuan-tuan? Itu alam lain kan, malaikatnya alam. Sebab itu kita disunatkan kalau kita uruskan mayat, kita bubuh minyak apa? Ya, itulah mengatakan bubuh minyak wangi. Semua kita ni bila orang mati, hati kita ni nak kena baik sangat dia. Betul tak? Walaupun dia jahat ketika dunia, kita nampaklah ujung mati kita tak tahu. Sebab manusia ni dikira ni mana? Yang di ujung bawah. Ujung masa nak mati. Kalau nak mati itu taubat, dia diterima oleh Allah kan? Mungkin dia lebih baik daripada ini. Itu kita tak boleh. Kita tak sangka nak benda itu semua kerja Allah kan. Banyak peristiwa dulu kan, yang orang yang tak sempat beramal pun, satu amal pun tak boleh, tak buat lagi, mati. Tapi hati itu dah bertaubat kan. Tempat dia mana? Berebut lah tuan-tuan. Malaikat rahmat dengan malaikat azab berebut. Azab kata aku punya ni, tak ada buat baik punya orang ni. Malaikat rahmat kata dia dah taubat. Okay? Dihukum macam mana? Tadi Nabi cerita Israel, bila dihukum tanah dia geledak, dia mati. Ngam-ngam kat tengah jalan. Tengah jalan nak menuju ke kebaikan, kata nak berburu lah. Kerana rahmat Allah Ta'ala tadi, bila sama diesokkan bumi itu jadi lebih kepada arah dia mana? Arah dia menuju tempat baik. Maka itu malaikat diberikan, itu adalah hak engkau wahai malaikat rahmat. Masuk syurga. Betul kan? Buat jahat-jahat masuk syurga. Nak buat jahat? Jangan. Kalau kita takut tadi tengah buat jahat, mati lah. Jangan kita tekankan kebaikan itu. Ini nak bagi tahu contoh kan. Maknanya syurga neraka milik Allah, dia yang tentukan. Kita ni tak boleh lah nak tentukan secara zahir yang kita nampak. Cuma tanda-tanda itu adalah macam ni disebut dalam Quran. Pun benda ni kita tak nampak dipukul-pukul kan. Ustaz tengok steady ni main tu, tak nampak ada pukul. Dah,
kerja malaikat itu. Muslim muslimat yang dimati Allah SWT. Persoalannya, kenapa susah ya? Orang penusuk ini yang nusuk kufur lagi lah yang musyrikin kafir. Kenapa susah ni? Nyawa dia nak keluar. Wala tajidannahum. Ini ayat Allah sebut dari surah Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala ayatin wa minal ladina asyraku. Kau akan dapat ini, manusia ini adalah manusia yang sekedekut orang ketika hidup mengalahkan orang penyembah berhala. Ingat tu. Jangan kita dikerja pagi sampai malam mengalahkan orang tu. Betul pula. Terlalu apa? Kenapa disusahi dan satu antaranya? Sebab dia terlalu cinta dunia. Ini Allah Ta'ala sebut. Yawaddu ahaduhum, mereka anggap dan mereka bercita-cita apa? Lau yu'ammaru alfasanah, umur mereka akan panjang sepanjang berapa tahun? Alfasanah, alfun. Berapa alfun? 1000 tahun. Kenapa Allah Ta'ala beri 1000 tahun? Orang ulama kata para dulu dia tak tahu angka lain kalau yang banyak. Dia tahu 100, mi'atun, lepas tu alfun, 1000. Jadi Allah Ta'ala 1000 bukan makna 1000 saja. Maknanya apa? Nak hidup selama-lama. Sebab itu dia kerja pukul 8 sampai mengalahkan orang kafir. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Sampai kenapa? Nak keluar roh pun sangat susah. Kenapa? Terlalu cintakan dunia. Wa ma huwa muzahzihi minal adha bi ayyi muhammad. Mereka sangka dengan umur panjang kalau mereka dapat apa? Menghilangkan ataupun mereka tidak dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, rupanya antara sebab manusia ini susah rohnya nak keluar daripada jasad kerana apa? Melekat dalam diri dia dunia, mengalahkan orang apa tadi? Orang penyembah berhala. Kita kerja juga kan? Ada masa kerja, kadang-kadang all time, lah. Tapi jangan kerja sampai lupa urusan kita, agama. Tentu kalau kita di sini konteks tuan-tuan, okay? Kalau tak ada orang nak uruskan agama, siapa nak buat tu? Pahala besar tu. Pahala sangat besar. Bertemu, penat tahu balik kerja, betul? Papai petang 8, 5 malam lebih maghrib baru balik. Memang penat kan? Dan ada ketikanya kita fikirkan tadi kita punya apa di agama tu, macam mana surah waktu, apa program nak buat kan? Maka tuan-tuan bertemu. Okey, kakak akan fikir kan? Sampai bila kan? Kita ni tak ada nak cuci hati kita ke nak dengar agama kan? Sekali-sekali datang. Nampak? Itu yang bahagian kita. Tuan-tuan, insyaAllah besok di Yaumul Mahsyar, ketika perlu orang sampai sini ya, perlu cuma panas terik, tuan-tuan akan dapat apa? Naungan redup daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini posisi itu. Saya ingatkan balikkan yang 7 golongan itu. Betul tak? Salah seorang 7 golongan besok yang ke akhirat itu panas, peluhnya boleh banjir. Tapi ada 7 golongan ni sama geng dengan Nabi Yusuf. Dia relax, sejuk, seronok. Siapa dia? Antaranya orang yang bertemu di kerana Allah. Betul tak? Ini bahagian kita. Kita nak dapat ranking nombor 1. Yang Nabi kata yang dapat naungan paling tinggi siapa? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Tuan-tuan jadi pemimpin kan? Jadi YB. Ada YB yang bersalah, bukan yang berhormat. Pemimpin ni kalau betul, tempat dia nombor 1. Dia tak banyak baca Quran, tak banyak bangun malam, tapi urusan dia, urusan apa? Rakyat, pahalanya
sangat besar. Kalah orang kaki Quran, kalah orang bangun malam. Sebab itu dia bermasyar tempat dia. Nabi sebut al-imamul adil, bukan imam sembahyang, pemimpin yang adil. Cuma nak dapat pemimpin adil susah kan? Lagi cabaran-cabaran sekarang. Kalau tuan-tuan ditawarkan nak jadi imam pemimpin tak? Ganti Haji Burhan boleh. Bagus. Kalau adil bagus tak? Tapi kalau kau khianat, tempat kau pula paling kita jadi pemimpin paling tidak dalam keluarga betul. Dalam keluarga kita adil dengan isteri, dengan anak. Adil tu macam mana? Adil dengan anak perempuan macam mana? Bila anak tu keluar pakai cantu, duduk. Bila anak lelaki keluar, suruh dia tutup aurat, betul. Adil ni sama rata. Sama rata ya? Kalau sama rata, anak lelaki pakai sokok, perempuan pun ada sokok. Adil dalam Islam ni memberikan hak pada tempat dia. Perempuan pakai tudung, lelaki pakai sokok, itu paling kurang lah. Kita tak boleh. Okay? Jadi posisi kita itu kan boleh. Ada peluang tak? Ada. Dan sebut ulang balik biar semangat sikit. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang yang hatinya terpaut di mana? Masjid. Itu pun dapat naungan orang yang risau. Kita tak jadi pemimpin tapi rajin pergi surau masjid. Dapat. Hadis Sa'id bin Abi Jamrah. Ada berapa dah? 2. Nabi Yusuf 3. Yang macam Nabi Yusuf berapa? Orang yang diajak buat maksiat oleh perempuan apa? Zuman sibin wa jamalin, oleh perempuan kaya lagi cantik. Tapi dia tolak. Dia kata aku takut, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Ini boleh tak? Ada boleh? Ada buat? Amat suka. Dia bukan ajak dekat surau. Perempuan tu kalau ajak dekat surau, haram. Boleh cik. Orang dengar. Dia ajak dia mana? Tempat sunyi macam Nabi Yusuf tu. Dalam bilik tak ada orang, perempuan cantik. Siapa pun tak tahu. Agak-agak tanggal tak kau biar. Berani. Besar ni. Kalau boleh kata gitu, dia bagi perempuan tu kaya. Nabi kata, bagilah dia. Kau puaskan aku. Orang lain tak nampak. Oh, susah tak? Susah. Ya Allah, janganlah diduga macam ni. Jenuh kita. Betul tak Pak Imam? Orang tak berani tolak. Sebab itu nilai dia tinggi kan? Sama macam pemimpin adil, sama macam orang yang kaki masjid. Dan lagi satu apa? Orang yang bangun malam, fafadat ainahu, mengalir air mata kerana dosa. Ini pun dapat naungan. Lagi siapa? Orang yang infak harta, tangan kiri dia tak nampak. Nabi kata apa yang tangan kanan dia buat. Maknanya dia sedekah dengan ikhlas, dia tak ungkit. Maknanya tangan kiri tu betul. Hadiah bersombong. Baru belajar habis. Tangan kanan, tangan kiri tak nampak. Bukan maknanya itu hadiah tu besar. Kau bagi dah dulu tangan. Maknanya tak diungkit pemberian. Kau dah main, kau dulu, aku bagi tu. Habis. Ini beberapa contoh tuan-tuan. Okay? Kita ada sikit lagi akhirnya. Kenapa tadi buku dunia tadi? Saya katakan akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bila-bila di akhir zaman ini antara manusia yang dikatakan ahrasan nas, sekedekut-kedekut manusia. Macam mana? Ya. Yushikul umam, akan datang besok akhir zaman. Dia kata kamu ni antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kamu bakal dikeroyok oleh orang bukan Islam, musuh Islam, umpama orang yang apa? Mengeroyok satu talam makanan, tak dikeroyok 50 orang. Sebenarnya gitulah.
Biasa satu ambung berapa orang? Normal 3, 4, 5 lah. Tapi Nabi kata tak. Kamu besok akan dikeroyok macam hidangan 100 orang begitu. Agak-agak berdabur lah. Berdabur lah. Apa jadi? Maknanya habis sebenarnya. Habis cepat. Maka sahabat bila dengar uang itu, sahabat kata faqala qail. Salah-salah sahabat bertanya, kita semua nama itu. Dia kata wa min qillatin nahnu yawma idin. Ya Rasulullah, kami dikeroyok akhir zaman ni orang Islam ni oleh orang Islam, oleh musuh Islam. Sebab kami ni sikit ke? Malaysia ni orang Islam, orang lain majoriti ke minoriti? Majoriti. Ini hakikat saya boleh bawa benda ni. Apa yang Nabi sebut. Okey. Nabi dah jawab. Bal antum kasir. Dah, kamu ramai sangat. Orang Islam ramai. Walakinnakum, tapi kamu ketika itu karusatil lail. Rusatul karusatil lail apa maknanya? Kamu umpama buih di lautan. Tahu ombak tu? Dia buih. Senang cakap teh tarik lah. Kan nampak? Dia tarik teh. Air sikit tapi teh dia boleh kan. Kakak minum teh tu kenyang lah. Ada manfaat tak? Tak ada kan? Tunggu angin saja. Maknanya kita ni kosong. Kosong macam mana? Macam mana kita ni kosong, tak ada nilai. Ketika akhir zaman, kamu sekadar dikeroyok oleh musuh ni. Walayat zi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Rupanya Allah cabut serasa gerun dari musuh kamu terhadap kamu. Dia pandang orang Islam ni, dia tak rasa takut. Siapa yang sebut yang cabut itu? Allah. Kerana apa? Kamu orang yang datang dan nilai, you tak ada integriti, you yang tukar mengikut kamu, yang menyudi kamu, yang pecah amanah kamu, yang mencuri kamu. Orang kafir tengok pun, Islam apa ni? Bulan puasa yang makan kat kedai. Orang Islam juga. Ini yang macam kan? Nampak? Nabi tak ada kata ini jahat. Orang kafir memang orang kafir ya, kita tahu. Tapi Nabi tak pernah kata, ni jaga dengan orang Muslim. Tak. Nabi koreksi muasabah ini. Salah kamu kerana kamu dah tak ada nilai. Satu apa tadi? Dicabut rasa gerun musuh terhadap kamu. Nombor dua apa? Wala yaqdhifannallahu fi sudurikum. Allah campak dalam hati kamu apa? Al-wahad. Sifat wahad ni apa? Sahabat tanya lagi. Man wahdu ya Rasulullah? Apa itu wahad itu? Ni kaitan dia. Nabi kata, wahad itu dua. Hubbud dunia. Sangat cinta dunia. Kamu lalaikan agama kamu, betul? Wa karahiyatul maut. Dan kamu sangat takut dengan mati. Bukanlah kita cabar mati cepat. Tak kan? Kita orang beriman itu buat apa perkara pun, kita bayangkan apa? Seronok. Tuan-tuan, jangan bayangkan kubur itu seksa bagi tuan-tuan. Bayangkan keseronokan. Sebab itu ulama dulu dia beribadah sungguh-sungguh kan? Kenapa? Dia bayangkan kubur itu satu taman daripada taman-taman syurga. Itu tak kisah. Beribadah. Okey. Bukanlah orang yang kerja kelam seperti tak ada. Fahamkan maksud saya kan? Kalau itu kerja lah kan? Waktu kita bersama masjid, bersama tanggungjawab kita terhadap agama. Ini cerita orang yang Nabi kata apa? Dia pergi balik kan? Dia tak kenal pun. Kapet surau ni warna pun tak kenal. Dia Pak Imam pun dia tak kenal. Itu yang saya pernah cerita kan? Dia jumpa saya, dia boleh tanya, saya ni jurunikah. Dia boleh tanya saya, kenal tak jurunikah? Anginnya. Dia boleh tak kenal aku punya glamour. Di masjid tu saya memang tak pernah nampak orang ni. Lepas saya kuliah tu orang ni tak pernah nampak. Saya berjumpa dia lah. Saya nak ucap borang nikah. Kamu duduk mana? Kamu duduk taman sebelah kubur kat Sampang di sini dah. Oh, orang baru ya? Saya baru Ustaz. Baru 2 tahun. 2 tahun lama. Tinggal 2 bulan mungkin lagi je. 2 tahun, dah lama tak?
Dah 2 raya dah. 2 perjuangan raya mesti buat dah. Kamu nak apa? Saya nak nikah. Ustaz kenal tak? Oh, lalai ikut geram di pasar. Kalau dibuat tu dekat restoran Sokeko. Kau kali belanja kan? Bagi dia kenal kan? Kapet dia kata, kalau tuan-tuan di sini tak kenal Pak Imam melampau lah. Saya melampau betul. Batik dia jadi paling tidak duluan. Kapet ni kadang-kadang dia lah lupa. Kadang saya tanya kapet masjid warna apa kalau dia budak situ kan. Saya tu kapet ni cukup-cukup. Kita ingat dia mana alasan dia. Okey tuan-tuan ya. Apa dia? Cinta dunia. Melekat dunia dalam ni. Sebab itu apa tadi? Dia susah nak mati ketika dia nazak tadi hujah. Jadi kerja-kerja time solat jangan tinggal solat. Solatlah sekejap, kerja dia sibuk, solatlah pendek. Boleh baca surah pendek pun. Betul tak? Tak boleh sangat. Surah Fatihah pun sah tak? Sah. Baik kejap je. Sampai 5 minit dah baru tunggu. Jadi jangan tinggal solat. Buat kenduri kahwin, kondangan orang ramai datang. Betul? Solatlah sekejap ganti. Wakil-wakil, betul tak? Jangan buka awak kat situ 24 jam. Daripada pukul 11 sampai 5 petang. Kat situ dia Kompom tarsong. Saya jamak Ustaz. Ada yang jamak. Tapi penangan tu ada. Boleh jamak. Ada penangan. Kalau dalam kitab yang kita baca, kita solat tu dibenarkan jamak. Kerana apa? Dia melayan orang waktu itu kan, dan orang datang, orang bagi kuliah lah. Orang datang dari jauh-jauh nak jumpa kita kan. Kadang-kadang itu ada waktu kita jumpa kan. Antara orang ulama kata boleh. Sebagai ulama itu maknanya dia jamak buat waktu asar kan. Itu perbahasan dalam kitab solat. InsyaAllah tuan. Jadi sekali itu sajalah. Cukup ya untuk pertemuan kita, perkongsian kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cabut kita, jauh kita dengan cabut yang baik. Kita tak nak wan nazi'ati gharqa, tapi ayat yang kedua apa? Wan nasyitati nashta. Itulah 2 sumpah Allah Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl. Ada apa setengah minit? Tak ada apa? Kenapa tak ada apa? Lapor. Agak ya? Maafkan saya ya, bahasa kasar tak memenuhi dekat tuan-tuan perempuan semua. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kita. InsyaAllah kita berlagi pada masa-masa akan datang. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum